Solution untuk mak yang selalu alih anak macam gini. Lepas tu kalau anak selalu keluar daripada sangkar sampai nak terkeluar kepala macam gini, memanglah korang kena letak jaring-jaring dekat bahagian sangkar diorang. Kalau tak memang terlepas. Anak kucing besar je macam ni, macam korang tengok dekat bahagian belakang ni, dah start je dapat kaki belakang depan dah stabil sikit, memang tergedek-gedek ikut orang macam anak itik. Ni anak Omar dah, Matahari dan Bulan. Matahari dan Bulan ni sebenarnya 3 beradik, tapi seekor lagi tak tahu pergi mana sebab si Omar tu bawa lari anak dia tak ke mana-mana. Aku tak naklah sekat kebebasan dia sebab Omar ni ada kes yang mana dia kunyah anak dia. Jadi sebabkan tu aku selalu intai-intai dan juga jadi detektif corner dan pemerhati ataupun stalker tak bertauliah kena tengok kat mana dia letak anak dia. Kadang-kadang letak atas almari, lepas tu letak dekat bawah kotak-kotak, yang pasti celah-celah memang kucing suka sekali. Ni Bulan mentang-mentang jantan dah pandai nak panjat tinggi-tinggi. Dua-dua anak Omar tu jantan ya. Yang ni Bulan, yang seekor lagi tu Matahari. Yang ni paling teruk sekali, yang mana tak perasan pun bila dia bunting, tahu-tahu bunyi anak kucing kat belakang rumah. Pandai sorok kejadian, tahu-tahu keluar bibik dah fall in love dah. Jadi pesanan penaja, jagalah anak dara kucing korang sebelum nanti lepas 3 bulan bercuculah korang. Jenis kena pula mak muda, memang lepas beranak dia tinggal anak. Macam-macam perangai ni, yang pasti yang benda macam gini ni makan modal banyak ni. Untuk kes cucu aku yang ini memang kena extravaganza effort sikit sebab dia selalu gigit telinga anak dia. Dah kena hantar vet dah pun tembus telinga anak dia. Pening.